Tuan-puan pernah terfikir tak siapa sebenarnya yang tentukan harga emas? Adakah bank, kedai emas ataupun orang atas-atas? Kenapa semalam murah, hari ini naik? Esok boleh turun ke? Atau emas ini ada bos ke sebenarnya? Jawapannya mudah. Harga emas ditentukan oleh pasaran dunia. Bukan sesuka hati kedai, bukan mengikut dealer, bukan mengikut syarikat emas, apatah lagi bukan mengikut pemimpin negara. Harga emas dunia ditentukan oleh permintaan dan penawaran, keadaan ekonomi global, krisis dan inflasi, juga ketakstabilan dunia. Bila dunia tak tenang, emas biasanya naik. Sebab itu, emas dipanggil sebagai aset pelindung nilai. Duit boleh susut, tetapi emas akan sentiasa naik harga daripada dulu sampai sekarang. Ianya juga adalah penyimpan nilai yang baik. Jadi, kalau harga emas naik dan turun, sebenarnya itu perkara normal, tuan-puan. Soalan sebenar, kita dah mula simpan emas ataupun belum? Sejak kita kenal emas, dah berapa gram yang kita simpan? Kalau belum, tuan-puan kena ambil tindakan sekarang dan mulakan simpanan sebelum harga naik lagi. Bagi tuan-puan yang nak saya bimbing untuk mulakan tabungan emas, boleh rujuk pin post saya, cara mudah daftar akaun, dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.